Kita dah train dah. Yeah. Balik rumah nanti, balik kerja, tengah kerja kan, balik rumah nanti anak mesti buat hal. Yeah. Tolong Hazirah tahan 10 saat. Oh, bagi peluang untuk tahan 10 saat je. 10 saat je. Kita takkan boleh dok nak tiba-tiba nak tahan 10 minit, tak boleh. Oh, macam tu So Ayub ni balik kerja ni train. Anak balik akan buat hal punya. 10 saat tahan, tolong Hazirah. 10 saat je, tak lama 10 saat. Lepas tu saya naikkan lagi kepada 1 minit. Oh, lepas 10 saat tu baru marah. Tapi dia dah kurang marah. sikit lah. Ya. Oh. Tapi dia macam tu dok. Kalau kita terus marah, dia akan jadi kita marah dalam keadaan yang tidak terkawal. Tak boleh nak kontrol. Tapi bila kita dah pause 10 saat, dia marah tapi marah yang maybe lebih 70%, kurang. 60%. Lebih kurang. Itu yang makin lama makin marah kita makin kurang. Lepas 10 saat tu panjang sikit. Panjangkan per 1 minit. Bergantunglah pada masing-masing. Kalau ibu ayah kat luar sana nak try daripada 10 saat kepada 30 saat, terpulang. Macam saya tu pergi pada 1 minit. Dia bukannya kejap lagi tau. Besoknya pula kita train. So nampak tak dok, dia memang makan masa 2 tahun untuk saya buang barang saya. Ui, lama. Lepas tu dah jadi kepada 2 minit, 3 minit, 5 minit. Slow bertambah. Kita tambah masa tu je. Masa untuk tahan. Okay. So bila dah 10 minit, 5 minit, 10 minit ni tak marah dah lah. Tak marah dah lah. Tapi teknik tu pun Hazirah dapat kat mana? Sendirilah tu. Oh, fikir sendiri? Bukan, saya apa nama dia? Kan Rasulullah pernah cakap tahan marah bagimu syurga kan. Lepas tu tips dia apa? Kalau tengah marah, tengah baring duduk. Ya, betul. Kan kena tukar posisi kan. Saya cuma tukar posisi je. Saya ikutlah. Dalam masa sama saya ikut tu, tapi dalam masa sama kita tahan step tu. Saya tak tahulah, mungkin yang saya tahan-tahan tu Allah yang bagi ilham. Sebab kan masa tu kita dah start memang betul-betul nak berubah. Kita dah start bangun tahajud, Allah bagi ilham waktu tu. Masya Allah. So tips yang mahal untuk suami dan isteri, ibu dan ayah sebenarnya kan, untuk kontrol barang ni. Sebab kalau saya buat live, macam mana puan nak kurangkan barang, macam mana, itu masalah besar ibu-ibu zaman sekarang dok. Sebab macam ni apa sebab bila orang tak tahu yang benda ni boleh berubah, dia akan kau tak kenal aku, dia boleh lah tak barang, aku tak boleh tengok anak macam ni. Dia akan label mindset dia. Dia rasa benda tu memang tak boleh nak ubah. Boleh je, sebenarnya boleh. Kita nak dengan tak nak je. Sebab tu tapi nak kawal barang tu yang utama dia memang kena reconnect balik dengan Allah. Itu benda yang paling utama lah. Apa saja yang kita buat, reconnect balik dengan Allah. Sebab semuanya berlaku dengan izin Allah. Dalam hidup kita tak ada yang kebetulan.